Ya, jadi Pak, gimana Pak ini Pak? Boleh komen sikit makan. Alhamdulillah hari ini pengungsi di tempat kami makan enak ya, karena hadirnya semua dari masyarakat Malaysia. Biasanya kami makan Maggi mie ya, Maggi namanya ya. Maggi. Makan Maggi sama nasi. Ya, pakai telur. Ya. Jadi ini hari ini ada daging sapi. Daging sapi. Yang untuk buat protein ya, biar masyarakatnya kuat. Oke, Ya. bersih-bersih rumah. Ya, insyaallah. Semangat pulang lagi ke rumah. Ya. Ini lagi siapin. Lagi siapin apa? Alat buat alat masak kuah belanga. Khas Aceh. Di Kampung Mancang. Pemancang Di dia. Ya. Chef kita lagi tabur apa ni Bun? Kasih garam dulu. Garam dulu ya. Lagi masak ni. Lagi masak ya. Okey. Kuah belanga kuah belangang. Belangang Aceh. Khas Aceh. Kuah belangang khas Aceh. Ya. Ni chef kita hari ni ya. Di tempat pengungsi. Ya, di tempat pengungsi di Menasah. Menasah Mancang, Kampung Mancang di PD Jaya. Ya. InsyaAllah. Okey, seterusnya kita campur lagi apa ni Bun? Oh, kelapa Kelapa. Kelapa tepis namanya. Ya, Tepis. kelapa kisar. Kelapa giling. Kelapa giling. Ya, special. Di Malaysia ni tak jumpa ni. Tak jumpa ni di Malaysia. Malaysia pakai santan. Ya. Santan ya, pakai santan. Ya. Boleh tak pakai santan dia. Ya. Itu apa Bun? Ini Bumbu juga. apa bahan-bahan dia? Kunyit. Oh, banyak ni rempah-rempah ni. Rempah. Bawang. Ada bawang giling, kemudian ada kunyit. Ni lengkuas. Salia. Awas juga ada. Ketumbar. Ini jangan live video. Pasal Ya, chef ni udah marah nak dibagi takut orang lihat. Dia tak bagi lah. Oh, takut orang tengok ni, Chef. Dapat video ni. Ya. Ya. Dia murahkan Sama serupa dengan orang pidapan tu. dia suruh yang tukar akan duduk 1 jam di sini. Ya, chef kita ni dari Kampung Muntasik Biralok. Dibawa bersama di bandar Aceh. Dia banyak bantu jugalah dalam misi hari ni. Dia banyak membantu. Hari ni makan tengah hari ni dia masak lah. Dia masak untuk warga sini lebih kurang untuk 500 orang makan pun. Jadi menu lain kita ada sayur goreng, ada ikan asin untuk makan tengah hari. Nanti petang nanti makan malam lain lagi kita masak ayam sup sama telur dadar. Kita buka. Okey, tunggu air panas dulu mendidih. Kita taruh beras. Kita taruh beras. Nasi kukus enak ni. Ini untuk air siram. Ya. Nanti ini udah panas ini mendidih, kita siram nasi. Siram nasi. Okey. Okey, kita sambung lagi ya. Sambung lagi memasak. Ni api tak hidup lagi ya. Ni api masih belum hidup. Dia perlu dicampur dulu semua bahan-bahan dia. Nanti dah diperam nanti dah sebati, nanti baru dinyalain api. Ni kuah belangang ni dia masak pakai kayu api ya. Dia pakai kayu api. Nada uli, jadi dia mana? Alat. Punya. Selanjutnya apa Bun? Bun? Udah dicampur semua ni. Selanjutnya kasih air, langsung masak. Langsung masak. Langsung hidup api ya. Kasih api, langsung masak. Ya. Tu sedap kali bang. Dah campur tu. Ini bawang yang perlu 1 kilo. Masakan ala orang ni Mudah. Bawang Aceh. Enak kan? jadi Ini bawang Aceh. bumbu-bumbunya udah ini. Bawang kan dia petang duk kering-kering. Hah? Dari berapa pun loh bawang Aceh ram.
Kau bawang ah, orang masak. boleh berat. Lagi buat petang tu. Kalau selalu bubur, jadi bubur. Mana ukur lagi buat petang? Mami, berarti mami. Okey ah. Nyo tahu habis dah lah. Jadi gelam. Habis. Nak pakai payah apa hidup masak je. Ha? Nak duduk kan pakai apa masak je. Ya, je Pak, masak je Pak. Kita gerak. Ya, suasana lagi masak di kampung. Jadi terima kasih kepada jemaah-jemaah masjid dari Lipis, dari Temerloh, dari Jengke yang turut sumbang, yang banyak menyumbang untuk warga Aceh yang terlibat dengan banjir. Jadi rumah-rumah mereka ni dah habis dah ditenggelami lumpur, dah keras. Jadi kebanyakan mereka ni tinggal di surau ini. Kalau di Aceh dipanggil menasah. Ini warga-warga yang lagi turut membantu masak. Ya, alhamdulillah, kami insya-Allah sampai esok ni. Ini makan tengah hari ni kami masak daging kuah belanga khas Aceh. Nanti sore kami masak sup ayam. Ya, itu lagi ibu-ibu lagi siapin sayur-sayur. Itu lagi siapin sayur. Ini penduduk-penduduk di kampung ni lah lagi turut sama untuk membantu masak di sini. Itu Ustaz Azwan. Ustaz Azwan ni salah satu sukarelawan Malaysia lah. Bersama dengan saya yang banyak membantu mengutip dana. Ya, insya-Allah kami besar hati lah dapat ke sini membantu penduduk di sini masak. Alhamdulillah, meriah macam kita buat kenduri kahwin di sini, macam kenduri kahwin. Sangat meriah, alhamdulillah. Ya, ni dah siap kita punya apa? Kuah belangang Aceh. Ni lagi dicedok sama ini chef kita hari ni. Chef. Chef. Lagi je. Ya. Kita angkat betul. Mantap kali chef kita. Ini chef dari Belang Bintang. Ya, Belang Bintang. Wah. Chef dari mana sini? Ya. Mantap. Bulan depan kita. Ya, Belang Bintang. Ini awal. Ini udah masak. Alhamdulillah. Ini chef dari Belang Bintang. Ini lah kita buat pengumuman masyarakat kemari.